Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pelajar semua. Jadi sebelum ni kita belajar tentang bahawa logik ni ialah kaedah bernilai dan semua orang kat dunia ni berfikirlah. Satu lagi yang kita kena ingat bahawa berfikir ni bukan semata-mata guna otak. Kita tiba-tiba kita buat gini. Saya berfikir. Saya berfikir dengan dalam. Saya bijak. Dia tak macam tu Bila kita bercakap tentang berfikir ni, you kena berfikir dalam keadaan yang sistematik, tersusun dan juga berprinsip. Dan yang tujuan berfikir tu nak mencapaikan satu kebenaran. Satu kebenaran. Itu adalah bermakna berfikir dengan logik. So dalam berfikir dia ada 4 jenis pemikiran. Yang pertama ialah deduktif, iaitu daripada umum kepada khusus. Induktif, daripada khusus kepada umum. Adaptasi, daripada yang tak lengkap tu, you cuba nak buat satu pemikiran ataupun andaian. Kemudian heuristik tu, you cuba mengandaikan berdasarkan daripada pengalaman ataupun panca indera. Logik deduktif ni ialah logik yang daripada umum kepada khusus. Dalam logik deduktif, kita ada premis dan juga kita ada kesimpulan. Jadi kalau premis tu betul, maka kesimpulan tu adalah betul. Contohnya, logik deduktif ni, contohnya dalam logik deduktif adalah semua manusia ada jantung. Kemudian Ahmad adalah manusia, maka Ahmad mempunyai jantung. Contoh lain adalah semua manusia ada hidung. Saya bukan manusia, maka saya tak ada hidung. Ataupun semua manusia ada bulu mata. Awak adalah manusia, maka awak ada bulu mata. Satu lagi contoh adalah semua ikan berenang. Awak adalah ikan, maka awak berenang. Satu lagi contoh, katak, semua katak berlompat. Saya adalah katak, maka saya berlompat. Itu adalah contoh. Yang pertama tu semua, bila kita melibatkan semua tu adalah dia punya umum dia. Kemudian dikhusus dengan seorang nama, satu benda dah dikhususkan. Bila khusus tu, maka kesimpulan dia ialah semua benda tu menjadi satu perkara yang betul. Contoh, bila pelajar pelajar yang tak buat assignment tak dapat A. Syazwan tak buat assignment, maka Syazwan tak dapat A. Itu contoh dia lah. So, yang kedua adalah logik induktif. Logik induktif ni, dia daripada yang khusus kepada yang umum. Daripada kecil kepada yang besar. So, logik induktif. So, logik induktif ni dia memulakan sekurang-kurangnya satu premis saja. Dia tak perlu kepada 2 premis lah. Contoh logik induktif adalah kita nampak gagak. Kokok, kokok. Saya tak ingat bunyi gagak lah. Mungkin bunyi gagak kokok kot. Kokok, kokok. So, awak tengok. Gagak yang first awak nampak warna hitam. Lepas tu jalan lagi. Awak nampak gagak. Kokok, kokok. Gagak juga. Gagak yang kedua nampak warna hitam. Lepas tu awak jalan lagi. Lepas tu kokok, kokok. Gagak ni warna hitam juga. Maka awak kesimpulan bahawa semua gagak bunyi dia kokok, kokok. Itu adalah daripada khusus. Awak nampak 3 benda je. 1, 2, 3. Awak anggap bahawa gagak tu bunyi dia kokok, kokok. Contohnya, contoh yang lain awak datang daripada New Zealand. Datang tu pergi dekat Kelantan. Pergi kat Kelantan. Asal pergi kat Kelantan ni, bila orang lelaki lagi tua pada awak, dia akan panggil
Abe. Pergi kat sana, oh, orang lagi tua. Abe. Jumpa kawan, ni lagi tua ni. Abe. Jumpa kat sini, ni lagi tua ni. Abe. Jadi, awak punya mindset adalah, bila kita jemput orang lagi tua pada kita panggil dia Abe. Sedangkan, itu adalah contoh induktif. Daripada yang kecil, awak buat satu conclusion yang khusus yang umum. Logik induktif ni kita buat berdasarkan daripada data yang tak cukup. Dan dia menunjukkan bahawa kebanyakan kita dalam dunia ni, kita tak mampu nak buat satu generalisasi yang besar. Kita hanya mampu buat berdasarkan daripada data yang kita ada. Contohnya, kita nak kata bahawa kita melihat, bila kita melihat alam semesta ni, ataupun contohnya kita boleh buat conclusion berdasarkan daripada apa yang dekat dengan kita. Itu adalah logik induktif. Dan akhir sekali logik adapsi. So, logik adapsi ni adalah untuk nak menjelaskan satu perkara yang telah berlaku. Contohnya adalah, nampak ada asap. Ada kebakaran ni. Kenapa Pergi tengok-tengok, Bella gaduh dengan Syed Saddiq. Rumah dia terbakar. Ni bukan Bella yang kita kenal ni Bella dalam ETHM tu ada orang nama Bella dan ada orang nama Syed Saddiq lah. Yang lain tu saya tak tahulah, saya tak kenal lah. Jadi, kita anggap, dia bergaduh. Ataupun orang nampak rumah berasap. Dia pergi-pergi. First kali bila orang nampak rumah berasap ialah, mungkin ada kebakaran kot kan. Bila awak cakap mungkin ada kebakaran, maka tu adalah logik adapsi. Contohnya ialah awak tengah jalan tu, sakit kaki. Sakit kaki ni, sakit kaki. Awak duk fikir, yang pertama ialah mungkin aku tersepak pintu. Itu adalah logik adapsi. Ataupun yang kedua ialah, aku kena gaut. So, bila awak tak ada information, contohnya awak cakap, aku kena gaut. Tapi awak tak ada information. Awak tak ada data. Awak tak jumpa doktor. Awak tak check pun awak punya perubatan punya report lah. Awak just buat satu conclusion berdasarkan daripada pandangan dan pengalaman yang awak ada. Bila awak buat macam tu, dinamakan sebagai logik adapsi. Dan ada pelbagai lagi lah logik-logik yang lain. Dalam kita nak melaksanakan pelbagai logik ni bergantung pada keadaan-keadaan yang berbeza. Ada masa kita pakai logik deduksi. Ada masa kita pakai logik induktif. Ada masa kita pakai logik adapsi. Semua tu penting untuk kita nak membina bagaimana kaedah berfikir kita, kaedah yang sistematik dan kaedah berfikir yang betul untuk mencapai satu kebenaran. Okey, baik. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih.